kaki kau patah ke apa, kau dah tak boleh cari income. Salah satu kelebihan bidang trading kan. Hari ni hari pertama aku nak scan selepas kejadian kaki aku. Kau nak tahu ke kaki aku jadi sebab apa? Kau tengok video ni. Aku dah tak boleh, dah 3 hari dah cacat macam ni. Katanya aku kena pergi x-ray sekejap. Dekat Klenek. Aku bersyukur sebab apa aku boleh bidang trading ni. Sebab walaupun aku macam ni ke patah kaki ke apa, aku still boleh cari duit. Sebab ada kerja. Contohlah kalau kita buat GrabFood ke, kalau kita kerja buruh ni kan, once kaki kau patah ke apa, kau kena buang ke, kau dah tak boleh cari income. So ini salah satu kelebihan bidang trading ni. So aku nak pergi x-ray dulu. Dua-dua klinik yang aku masuk ni, dua-dua x-ray dia dah tutup sampai pukul 4 je. So aku kena pergi klinik lain je. Aku ni taklah nak jalan pun susah, kena pergi klinik lain pula. Nasib baik aku cuba di bidang ni sebab kisah macam mana kondisi aku, tapi aku still boleh cari income. Yang penting kena ada handphone, kena ada internet, kena ada dalam rumah biru Golden Boy. Sebab apa kau tengok tadi dia ada bagi setup. Kau tengok berapa ramai yang entry ya. Korang tengok ini semua ni follow rapat channel Golden Boy. Profit diorang macam-macam. Yang mana banyak, yang mana sikit, semua still in profit. Sehari ada banyak tau, tambah pula dalam grup duit raya tu. So kalau korang nak setup extra, korang boleh masuk grup duit raya. Kalau aku nak tunggu scan kaki aku, tekan link bio aku, tekan kita open browser. Kau minta aje nak masuk grup duit raya sebab situ dapat extra setup dengan dapat private live trade. Sambil tu aku bagi 100% bonus deposit. Aku kita jumpa dalam tu Aku nak stay kaki jap.